Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, yang saya kasihi sahabat saya Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang berusaha, Datuk Haji Ubaidah Ridha, mantan Adun Ampangan. Kalau tengok dia dengan janggut dia panjang daripada saya. Tengok dia tu tak pitah lalu macam rompas dah. Kan? Alhamdulillah. Dan sama dengan kita juga ialah saudara Ismail selaku Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS di negeri Selangor di Sembilan. Lupa. Dia ni orang kawasan saya, berhijrah di sini. Kemudian apa yang diraikan iaitu Datuk Dr. Muhammad Rafi. Beri satu tepukan kepada calon kita. Tengok cara dia tua dah saya, tapi muka dia muka muda, nampak? Kan? Kan? Dia orang panggil apa, baby face kan? Apa yang tuan-tuan dengar tadi, Tan Sri Irwan. Ni dahsyat. Dr. Tan Sri Irwan, bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Ni bukan bendahari JKK Kampung Jiboi tau. Ini ialah merupakan Ketua Setiausaha Setiausaha Perbendaharaan di Kementerian Keuangan. Orang yang paling penting. Bajet ni selepas daripada apa benda sekalipun, ialah mesti berbincang, mesti approval daripada dia. Orang yang paling penting sekali selepas daripada Menteri Keuangan. Malam ni dia bercakap, dia bersyarah bab tu. Jadi memang layaklah dia bercakap betul. Ni doktor sungguh ni. Ni DR sungguh. PhD holder. Bukan PhD main-main ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mendengar ucapan yang baik daripada semua penceramah-penceramah yang datang pada malam ini. Kalau dengar daripada ucapan pidato yang diucap tadi, saya rasa saya tak perlu nak ceramah dah. Kerana orang panggil apa, jami' dan mani'. Lengkap dah. Cuma tuan-tuan hanyalah pada satu hari bulan nanti, tuan-tuan akan pastikan supaya kita memilih Dr. Rafai. Boleh tak? Tuan-tuan, saya mulakan dengan sepotong hadis Nabi SAW. Yang Nabi menyebut, Nabi kata, Ahlul Jannah salasatun. Penghuni surga nanti yang pertamanya ialah Zu Sultan Muqsid Muwaffiq. Yang kedua ialah Rahimun Raqiqul Qalb likulli zi qurba wa muslim. Yang ketiga, Wa'afifun Muta'affif Zu Ayalin atau kama qala. Hadis diriwayatkan daripada Muslim. Ada tiga golongan yang akan menjadi ahli syurga, kata Nabi. Yang pertama ialah seorang pemimpin yang adil dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah Rahimun Raqiq, seorang yang penyayang, pengasih kepada ahli keluarga dia dan juga kepada orang Islam yang lain. Dan yang ketiga ialah Wa'afifun Muta'affiq Zu Ayalin, seorang yang menjaga maruah, harga diri dia. Dia tak minta-minta kepada orang lain walaupun dia ni mempunyai tanggungan. Saya nak sebut ini ialah peninggalan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nak memberikan satu petunjuk kepada kita bahawasanya Islam ini di dalamnya kaitan dengan soal kepimpinan ini ialah ada kaitan dengan politik. Saya nak sebut benda ni sebab apa? Kerana ada dari kalangan orang-orang kita yang menganggap bahawasanya politik ni tak penting. Siapa merintah, dia kata super tu dia ya. Kalau orang ni sembilan panggil apa? Sama je. Kalau orang ni sembilan panggil kata sama je. Dia fikir. Ini bahaya. Sedangkan Nabi telah memberi peringatan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Antara 3 golongan yang akan duduk dalam syurga nanti ialah seorang pemimpin yang muqsid, yang adil, muwaffiq, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kita tengok bagaimana Nabi SAW menyebut sab'atun yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan pada hari akhirat nanti. 7 golongan ni tuan-tuan. Ranking yang pertama Nabi sebut al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Artinya politik kepimpinan ini penting. Ini yang menyebabkan satu hari bulan nanti kita pastikan memilih pemimpin yang akan membawa hala tuju rakyat di negeri sembilan. Dan nak membuktikan dalam Islam ini adanya politik dalam ajarannya. Kita tak nak bahayanya pemikiran yang menganggap bahawasanya politik itu kotor, maka kita tak perlu untuk turun mengundi. Ini silap. Saya tidak mahu seperti mana yang pernah diungkapkan oleh Sonok Horonje. Sonok Horonje ini ialah seorang orientalis Belanda yang dihantar oleh penjajah Belanda untuk pergi ke Mekah. Nak siasat tengok. Sebab apa? Orang Indonesia terutamanya orang Aceh balik daripada Mekah makin kuat melawan penjajah Belanda. Dia buat kajian di sana. Maka dia bertukar nama Abdul Ghafur nama dia. Ungkapan yang dia keluarkan waktu itu. Dia kata Pak ad-dunya jifatun wa tulabuha kilabun. Dunia ni bangkai. Siapa yang memburukan dunia itu dianggap anjing. Maka akhirnya orang Islam dia kata supaya tinggalkan dunia. Hasil mahsul kami ambil. Khazanah kami ambil. Kamu hanya berzikir di masjid. Kamu hanyalah solat sunat di masjid. Kamu hanya berpuasa sunat Isnin Khamis. Bab berkenaan dengan ekonomi, khazanah negara, biar kami ambil. Kalau kamu ambil, berarti kamu adalah merupakan anjing. Kerana dunia ini dianggap sebagai bangkai. Ini juga kita tidak mau berlaku dari kalangan orang-orang Melayu kita. Yang menganggap politik ni kotor. Menyebabkan dia tak perlu untuk turun mengundi. Dia tak perlu untuk terlibat dalam politik. Dia tak perlu untuk mengetahui tentang hal ehwal berkenaan negeri dan juga negara. Sedangkan ini amat penting sangat dalam konteks ini. Sehingga kan Imam Ghazali rahimahullah yang selalu kita sebut sebagai rojokan kepada ahli tasawuf, ahli tarikat. Dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia menyebut apa? Ad-dinu usun wal maliku harisun wa ma la assalahu pamahdum wa ma la harisalahu padai'. Agama ini asas dia kata. Pemerintah penjaga. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh. Suatu yang tidak ada orang jaga akan hilang. Bangunan yang kita buat kena ada foundation dia, kena ada konkret dia, baru dia tak runtuh. Hidup kita, dunia kita mesti juga diasaskan dengan agama. Baru dia tidak runtuh. Pemerintah, pemimpin, orang politik kena jaga. Kena jaga menguruskan agama ni
orang politik manusia yang bernama pemimpin. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh. Suatu yang tidak ada penjaga akan hilang. Ini nak menunjukkan walaupun Imam Ghazali yang tuan-tuan kenal sebagai ahli sufi, ahli tasawuf, rojokkan pada tarikat dan sebagainya, maka dia juga mengungkapkan satu ungkapan yang berbentuk politik, nak menggambarkan pentingnya soal politik ini. Walaupun bilangan kita ramai, di Ampangan ni, di kalangan orang Melayu Islam ni ramai, pengundi dia. Tapi kalau kita tidak turun mengundi, kalau kita tidak memangkah pada hari itu, ramai macam mana sekalipun, tidak ada makna. Dia akan berbahaya kepada susur galur soal berkenaan dengan kepentingan politik ini tadi. Apa-apa benar sekalipun tuan-tuan tengok yang dibentangkan oleh Tan Sri Irwan tadi, soal nak utang ke tak utang ke sebagainya, ialah orang politik yang akan menguruskan tuan-tuan. Dialah yang akan bincang, nak buat pinjaman ke, nak naik cukai SST ke, nak buat macam mana ke, ini ialah orang politik pemimpin. Justru itu kita hendak supaya orang yang dilantik itu ialah orang yang akan menguruskan kita ini terdiri dari kalangan manusia yang tentunya adalah terdiri daripada orang-orang yang patut kita lantik. Sebab tu macam disebut dibaca oleh Datuk Sri Taqiyuddin tadi. Di mana Imam Ghazali, di mana Nabi SAW menyebut al-a'immatu min Quraisy. Syarat nak menjadi pemimpin orang Quraisy. Sebab apa Nabi sebut Quraisy? Quraisy itu ialah bangsa yang berpengaruh. Waktu Nabi wafat, sudah ada cadangan daripada orang-orang Ansar, iaitu Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraj, daripada kaum Khazraj, untuk dicadangkan, dijadikan sebagai pengganti Nabi untuk menjadi khalifah. Ditolaknya Sa'ad bin Ubadah sebab waktu itu Sa'ad orang Quraisy, Sa'ad di kalangan orang Khazraj tidak ada pengaruh. Maka Sayyidina Abu Bakar dilantik, dicalon kerana dia adalah orang Quraisy, dia ada pengaruh. Sudah tentu pengaruh ni amat penting untuk kestabilan politik, kestabilan ekonomi. Kena ambil kira berkenaan dengan hal keadaan ini. Ini penting. Sebab tu kita katakan lebih-lebih lagi Melayu. Melayu ni tuan-tuan, dia kok mana pun jahat macam mana orang Melayu, dia cukup sensitif dengan agama. Oh, pantang tok nenek. Sebab tu orang Melayu, dia jahat macam mana pun, kalau dia mati atas meja arak, dia pesan kat kawan dia, Mat, hang tolong beritahu kat bini aku, jangan lupa panggil budak-budak pondok tahfiz, baca Quran atas kubur aku 40 hari 40 malam. Mati atas meja arak sekalipun, artinya dia ada iman. Dia ada iman. Kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, dia akan dimasukkan dalam surga juga setelah diseksa oleh Allah Ta'ala. Sebab kerana dia ada masih secebis iman. Secebis iman. Kita apabila masuk dalam neraka, ada yang dikeluar, ada yang kekal. Yang kekal ialah mereka yang murtad, mereka yang kafir, kekal dalam neraka. Hak yang masih ada iman, dia akan dikeluarkan daripada neraka, akan dimasuk dalam syurga. Orang yang duduk dalam syurga pula, insya-Allah dia tak keluar. Jadi tuan-tuan Ampangan jangan sebut kalau tu ustaz masuk neraka dululah kata. Jangan gua tu. Jangan buat silap, saya tak mengajar tuan-tuan gua tu. Neraka ni bila sebut, kita sebut na'udzubillah. Bukan zakat masuk, lintas pun kita tak nak neraka ni. Neraka ni kita tak nak. Yang inilah yang dididik kepada orang Melayu sebenarnya. Yang dididik, yang diasuh oleh mak ayah kita. Bab berkenaan dengan dosa dan pahala. Sebab tu apabila orang Melayu, dia menjadi pemimpin, dia ambil kira. Dia tak buat zalim. Sebab tu orang-orang bukan Islam dengan bimbang lah. Jangan duk risaulah apabila orang Melayu, orang Islam menjadi pemimpin. Kerana kita menjadi pemimpin, berlaku adil kepada dia, bukan kerana kita takut tak dapat undi dengan dia. Yang kita takutnya ialah selepas daripada mati, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan kita berlaku adil kepada dia. Ini kena ingat, dalam sejarah kita tengok, tak ada. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir hari ini, masih ada lagi perkampungan Qibti.
dekat dengan Kahirah di sana. Itu merupakan penduduk asal Kristian. Datanglah beberapa khalifah pemerintahan macam mana sekalipun, masih ada lagi di sana kampung yang tidak diganggu gugat. Kalau di Kelantan pula tuan-tuan tengok dah hampir dekat 36 tahun di bawah pemerintahan PAS. Kalau nak fikir, kalau nak buat zalim pada orang Cina, orang India, orang Siam, kita buat zalim di Kelantan. Kerana bilangan yang lebih kecil berbanding dengan orang Cina, orang India di Negeri Sembilan. Sebab tu jangan diunsing bimbang apabila memberi kepercayaan kepada gabungan kami ni yang terdiri daripada persefahaman kerjasama politik yang berlaku antar PAS dengan UMNO. Jangan bimbang. Kerana kita ada dosa dan pahala. Kerana kita fikirkan di sana ada syurga dan neraka. Sebab tu kita bimbang. Kerana kita semuanya akan mati belaka. Semuanya akan kita mati belaka. Dan kita juga pun hari ini kita buat kerjasama. Kita buat persefahaman. Nak mikirkan tentang apa? Bukan masa depan saya. Tan Sri, saya pun 63 tahun. Tapi still young lah. Kan? 63 tahun. Kita semua ni, barisan ni semua lebih kurang geng 60. Naik kereta terbang separuh harga. Dengan kereta api. Dapat separuh harga warga emas. Kita katakan. Bukan fikir tentang kita. Yang menyebabkan kita buat perkiraan ini ialah memikirkan tentang anak kita yang duduk di rumah. Balik nanti tuan-tuan buka buayan tengok cucu kita yang umur 2 bulan, 3 bulan. Dia nak hidup lama lagi 50 tahun. Dia nak hidup lama lagi. Malam ni kita bincang ni, 1 hari bulan yang kita nak bincang ni ialah masa depan dia. Bukan masa depan kita. Masa depan dia. Masa depan cucu kita yang hidup 50 tahun lagi. Kita tak lama dah akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di kalangan pimpinan baik, pimpinan UMNO, pimpinan PAS, pimpinan wawasan ni kita tengok. Semuanya tua-tua belaka dah. Semuanya banyak akan belahak kenyang dengan ubatnya. Kenyang dengan ubat. 3 bulan, 6 bulan pakat pergi IGN dekat hospital tu dia ubat. Sebeban ubat. Ubat makan kenyang 11 biji, 12 biji. Dia kata makan kenyang tu. Bukan fikir bak dia orang. Kita nak fikirnya ialah tentang masa depan anak cucu kita yang akan hidup lama nanti. Wal yakhshal ladzina law taraku zurriyatan wal yakhshal ladzina baca selalu ayat lupa dah. Wal yakhshal ladzina law taraku zurriyatan. Naklah kamu rasa takut. Kamu nak tinggalkan zuriat kamu. Nak tinggalkan keturunan kamu yang lemah. Zurriyatan dhi'afa. Nak meninggalkan zuriat yang lemah. Lemah dari segi politik. Lemah dari segi ekonomi. Lemah dari segi sosial. Lemah dari segi kuasa politik. Ini yang kita takut sangat kita nak meninggalkan zuriat kita. Biarlah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tahu zuriat kita berada di dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang mereka rasa terjamin untuk mereka hidup dengan baik. Tapi kita cakap bab ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan anggap oh ni apa lepas ni asabiah dah ni. Tidak asabiah. Bukan asabiah. Asabiah yang tak dibenarkan dalam agama ni apa dia? Hadis Nabi sebut, dia kata mal asabiah. Al-asabiah an tu'aina qaumaka ala zulmin. Asabiah yang dikatakan asabiah itu ialah kamu bantu kaum kamu atas dasar zalim. Maksudnya macam mana? Kalau budak Melayu dia bergaduh, dia kacau amoy Cina. Keluarga amoy Cina marah pada budak Melayu. Kita pula geng ampangan pergi bantu dia. Itu salah, itu asabiah yang salah. Kamu bantu kaum kamu atas zalim. Zalim. Itu yang tak dibenarkan. Kalau ada kedai Melayu, ada kedai Cina, kita beli kedai Melayu, tak salah. Tak salah. Yang salahnya apa dia? Ada kedai Melayu, ada kedai Cina. Kamu beli kedai Melayu, kamu bakar kedai Cina. Itu salah. Sebab tu orang Cina boleh berniaga di kampung Melayu. Tuan-tuan tengok di kampung kita. Tempat saya, di kampung saya, ada kedai Cina berniaga, boleh hidup. Daripada 1 pintu hingga 3 pintu. Kedai Melayu pula daripada 3 pintu hingga tak ada pintu. Kan?
Ha. Nak menggambarkan tentang apa? Artinya mereka boleh hidup sebab kita ditanam, dididik sejak daripada kecil. Jangan curi barang Cina, jangan ambil barang Cina, yang diajar kepada kita. Ini yang diamalkan. Sebab tu orang Melayu ni dikaitkan dengan agama. Syarat nak menjadi Melayu mesti Islam. Syarat dan jadi Melayu mesti Islam. Sebab tu orang Melayu cukup sensitif dengan agama dia. Dengan agama cukup sensitif. Kalau ada malam ni, minta tidak berlaku lah. Kalau ada malam ni, dia tak semayang pun. Tak semayang. Tak semayang. Tapi kalau ada orang beritahu kata nak roboh masjid, nak bakar masjid, dia tunggu sampai ke subuh malam ni. Waktu subuh, masuk waktu dia balik. Dia tak semayang, tapi tahan masjid. Kan? Berarti pasal apa? Nak menggambarkan sensitifnya ni sifat yang ada kepada orang Melayu kita. Maka sebab tu dibawa dalam soal kepimpinan, dalam soal dia menjadi pemimpin, dia mengambil kira ini semuanya ni. Sebab tu kalau orang kata itu semua kita nak adanya asabiah, perkauman, itu tak betul. Bangsa yang pengaruh ni orang Melayu. Sebab itulah, tuan-tuan, apabila orang Quraisy dia ada pengaruh lagi, maka Quraisy tidak lagi menjadi syarat. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Quraisy, orang Kurdis. Pasal apa? Tidak syarat. Kerana orang Arab dah tak ada pengaruh. Tak ada kekuatan. Maka ia akan berpindah menjadi orang lain. Yang menjadi pemimpin. Kerana bangsa berpengaruh. Sebab tu tuan-tuan yang hormati sekalian, kita tak boleh terima. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana deklarasi setapak yang ada kepada, yang dilakukan, yang masih lagi menjadi pegangan kepada pemimpin-pemimpin DAP dalam soal hal berkenaan dengan deklarasi setapak. Deklarasi setapak ni 1967, tuan-tuan. Disebut jelas, walaupun adalah di kalangan kawan-kawan kita, maklumlah, ada pertahankan dia tu kan. Tapi sebut di situ, kita tengok bagaimana deklarasi setapak yang sebut masih lagi yang menjadi pegangan, rojokkan dia. Deklarasi setapak memperkukuhkan pandangan DAP bahawa dalam proses membina negara, kesamarataan etnik harus menjadi prinsip paling penting. Dan di atas prinsip inilah pengasingan rakyat dalam dua kelompok, bumi putra dan bukan bumi putra, ditentang. Ini rojokkan dia. Rojokkan dia. Kalau Quran, hadis ni rojokkan daripada PAS. Rojokkan mereka sini. Ini asasnya. Sebab tu kita tak heran apa benda yang dia buat tu mereka tak ambil kira bab ni. Tak ambil kira. Sedangkan kontrak sosial yang berlaku di negara kita ini ialah waktu itu penjajah dia nak beri kemerdekaan kepada negara kita. Jajah kemerdekaan mereka kita. Walaupun terima tak terima, boleh suka tak suka. Konsep dia jasoli atau kata kesengah tempat, kena katakan jasolai. Waktu tu nak beri kemerdekaan, dia panggil pemimpin-pemimpin Melayu. Panggil pemimpin India, Cina. Hei, kamu nak merdeka tak? Nak merdeka. Kamu orang Melayu, kamu kena beri kerakyatan kepada orang Cina dan India sini. Kamu pula Cina, India pula kena terima kontrak sosial. Apa kontrak sosial? Islam sebagai agama persekutuan. Apa kontrak sosial? Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa kontrak sosial? Hak istimewa orang Melayu. Apa kontrak sosial? Hak keistimewaan raja-raja Melayu. Ni 4. Jangan lupa. Sebab tu pentingnya mengaji sejarah. Pentingnya mengaji yang ni. Hari ni pelik bila kita cakap bab Melayu, dia anggap resis. Dia anggap resis. Dia anggap resis. Sedangkan kita bercakap hak kita. Yang resisnya saya sebut tadi. Kita kumpul orang Melayu. Walaupun Melayu jahat, kita bela Melayu. Kita bunuh Cina yang baik. Tak boleh. Itu resis. Dosa. Salah. Ini tak boleh. Ni bila kita bercakap bab berkenaan Melayu, bab berkenaan bangsa kita, bab berkenaan survival bangsa kita, bab berkenaan tanah air kita, maka dia anggap resis. Maka dengan takdir Allah Ta'ala, dengan isu apa yang berlaku, dengan kenyataan Datuk Seri Sanusi,
Kita tengok orang keluarkan macam-macam kenyataan pemimpin-pemimpin DAP pula. Yang bercakap dalam bahasa Cina. Dia duk fikir hari ini, dia ingat tak ada orang-orang yang Cina yang boleh faham apa yang dia cakap. Keluar macam-macam. Apa yang kamu cakap, orang Cina tolak mereka. Di Johor, orang Cina tolak DAP. Sebelumnya pula kita tengok di Sungai Bakap, orang Cina tolak mereka. Jadi sebab itu, tak menasabah insya-Allah. Di Negeri Sembilan juga, orang Cina terutamanya akan menolak DAP pada 1 hari bulan nanti insya-Allah. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini perkara-perkara yang perlu kita dapat tengok. Kita apabila kita kuat, insya-Allah di sana kita ada kekuatan. Kekuatan orang hormat kita. Kita apabila kita pecah, walaupun kita ramai, kita tak ada kekuatan. Oleh itulah, kami sebagai pemimpin-pemimpin daripada PAS, daripada UMNO, memikirkan, cukuplah. Kalau nak bercakap tentang nak cerita sejarah, hak yang disebut tadi, kalau kita nak cakap bab macam tu, nak ungkit balik cerita-cerita sejarah, macam suami isteri lah. Bila dia ungkit balik kisah lama, kisah sebelumnya tadi, pakai mereka tak rojok balik lah. Tunggu ikan keli tu mau sisik baru rojok. Kan? Jadi sama juga kita. Kalau kita ada ungkit cerita-cerita lama, kita akan merugikan kepentingan bangsa dan agama kita. Yang kita nak fikirnya agenda yang besar, yang perlu kita fikirkan. Bukannya hebat sangat pun, yang kita kadang-kadang duk bangga. Walaupun Perdana Menteri kita ialah orang yang dianggap sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang hebat di Asia Tenggara. Hebatlah. Tapi sedih apabila ditipu oleh syarikat e-fishing 200 juta, tuan-tuan. Bukan 200 ringgit tau. 200 juta. Scam. Scam. Kita meniaga ni kadang-kadang buat trading, kita main share market, itu untung rugi tu benda biasa, benda ada. Cuma rugi. Cuma kita beli tanah tu kadang-kadang rumah harga dia jatuh. Itu biasa, tetap ada. Ini tuan-tuan, labur dalam syarikat startup. Ni meniaga ni, bukan Wahab duduk di kampung Jibui yang duduk meniaga ni. So tentulah takkan tak ada pakar-pakar. Sepatutnya Menteri Keuangan, dia kena minta nasihat daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri pula minta nasihat daripada Menteri Keuangan. Dia kena bincang dulu. Baru boleh betul. 200 juta tuan-tuan, duit kuap. Kumpulan wang amanah pencen. Duit saya lah semua tu. Duit tuan-tuan semua ni, sebagian besar. Semua ni. Dia duk bagi tahu adalah hak duk jenis, dia kata tak apa. Duit pencen tak hilang. Bukan soal tak hilang. Soalnya sekarang bukan kami kata kami tak dapat pencen. Soal 200 juta. 200 juta ni lesap. Link double link. Kop double kop. Link kop. Ini persoalannya.
Sepatutnya kena buatlah orang panggil apa? Due diligence. Kan? Saya pun tak erti kat Tan Sri. Kau salah betul kan? Kita kena check dulu, tengok kita nak beli mana-mana company. Kita kena check liability hutang dia macam mana. Dekat supplier hutang macam mana. Apa yang ada kepada dia, account dia macam mana. Mestilah hebat, tentulah saya yakin dan percaya. Orang-orang yang duduk di khazanah, orang-orang yang duduk di bahagian gelik, bahagian investment ni, memang hebat-hebat belakang. Saya yakin ni orang-orang yang top-top management belakang. Yang pakar-pakar yang mengaji di Harvard, Oxford semua ni. Hebat-hebat belakang ni. Yang ada kelulusan macam-macam. Takkanlah benda ni, benda yang simple. Kalau berniaga rugi tu, tak apalah, biasa. Tapi tuan-tuan, dengan takdir Allah Ta'ala. Mungkin dengan sebab itulah dengan nak kita cakap bab kuat-kuat dia pun bangkit bab berkenaan dengan RCI tabung haji. Tak apa, dedah lah. Tak ada masalah. Tapi persoalan dia dah 3 tahun, takkan buah nak dedah. Persoalannya kenapa pula musim pilihan raya buah nak dedah? Kenapa pula tak dedahkan dalam parlimen? Biar kami sama-sama bahas. Kita tak pernah lindung. Tak ada masalah. Dedahkan benda tu. Ini persoalan-persoalan yang berbangkit. Dia nak divert. Pasal apa pula isu tiba-tiba bangkit? Tak apa, kita tak menyembelahi. Kalau RCI itu salah, ambil tindakan. Pimpinan-pimpinan UMNO, Kementerian Kerajaan dulu pun kata ambil tindakan. Kita tak kisah. Tapi persoalannya ialah kuat ni macam mana? Kan? Ni yang kata AI ni. Artificial Intelligence. Rupanya ni buat artificial juga. Artificial ni buatan, tak ada kan? Jadi, sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hal seperti beginilah, nak menunjukkan, nak menampakkan kepada kita, kita perlu kepada satu referendum daripada rakyat. Kita perlu dengan keputusan yang ada pada pilihan raya yang akan berlangsung pada 1 hari bulan nanti, kita hantar satu signal satu lagi. PMA attention tuan-tuan. Di Johor, tak apalah negeri UMNO. Ni negeri dia, tahu tak? Datuk Ambaidah, ni negeri dia, faham? Negeri dia. Negeri dia. InsyaAllah negeri kita. Negeri dia, dia kata Menteri Besar negeri dia. Yang ni dia tak boleh tahan untuk nak menghadapi 1 hari bulan nanti. 1 bulan nanti. Sebab itu, rakyat Negeri Sembilan mesti menjadi guru politik kepada politik Malaysia. Rakyat Negeri Sembilan juga mesti menunjukkan bahawasanya kerjasama yang wujud bagaimana akan berlakunya pindahan undi daripada orang PAS yang akan mengundi calon-calon barisan nasional di tempat yang PAS Perikatan Nasional tidak bertanding. Boleh tak boleh? 1 hari bulan nanti juga kita harapkan supaya berlakunya pindahan undi daripada orang-orang UMNO Barisan Nasional kepada calon Perikatan Nasional di tempat barisan tidak bertanding situ. Boleh tak boleh? Kalau kita boleh lakukan, insya-Allah, inilah yang menjadi kegerunan mereka. Inilah yang menjadi ketakutan kepada mereka. Mereka akan berusahakan dalam masa besok, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, ada 3 hari lagi. Mereka akan berusaha macam-macam untuk pastikan kerjasama kita ini terongkai. Tuan-tuan semua mesti bersiap, sedia dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi spiritual. Macam-macam mereka nak usaha untuk memecahkan. Jadi tuan-tuan semua mesti bersedia, mesti menghadap keadaan itu. Karena kita tahu perjuangan kita ini luas. Perjuangan kita jauh. Perjuangan kita ini memerlukan pengorbanan. Perjuangan kita ini memerlukan segala apa yang perlu untuk memastikan kesinambungan, kelestarian politik kita itu akan berjalan baik. Kalau tidak, tuan-tuan, siapa lagi? Kalau tidak, orang Negeri Sembilan, siapa lagi? Kalau tidak, tuan-tuan, yang boleh mengajar segala apa yang ada di negara kita ini ialah pengundi-pengundi yang hebat daripada Negeri Sembilan nanti. InsyaAllah, Negeri Sembilan akan menjadi guru dan seterusnya akan mencetuskan buah yang besar di Putrajaya nanti dalam pilihan raya umum yang ke-16 nanti. Tuan-tuan berdoakan supaya kami dari kalangan pimpinan
terutama daripada UMNO, daripada PAS, bersatu hati. Supaya kami juga mempunyai jiwa yang besar, supaya kami juga mempunyai pemikiran yang besar, semangat yang besar, semangat yang tinggi untuk memastikan supaya kita ini akan dapat berkuasa bukan saja di Negeri Sembilan. InsyaAllah bukan saja kita menang saja. Dengan izin Allah, kita nak pastikan kita akan dapat 2/3 untuk membentuk kerajaan pada 1 hari bulan nanti insyaAllah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka dengan sebab itu kita mesti terus berdoa, terus berusaha, ajak anak-anak balik yang duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di Ipoh, yang duduk di Pulau Pinang, yang duduk di Melaka, yang duduk di Singapura, yang duduk di Johor, pastikan balik untuk mengundi. Jangan bazirkan undi tuan-tuan dengan tidak mengundi. Jangan bazirkan undi tuan-tuan dengan pangkah Pakatan Harapan. Jangan bazirkan undi tuan-tuan dengan tidak mengundi. Ini satu perkara yang amat menyedihkan kepada kita. Maka sebab itu tuan-tuan adalah wira kepada politik penyatuan ummah, politik persefahaman ummah yang akan kita lanjutkan lagi selepas daripada pilihan raya Negeri Sembilan nanti. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ho Bin Jang, Ho Bin Jang, Ho Bin Jang, Ho Bin sampai, Ho Bin sampai, Ho Bin sampai. Takbir, takbir, takbir. Barisan, perikatan, bangkit, 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 bangkit rakyat. bangkit rakyat, Sedar, 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 sedar rakyat. sedar rakyat, Bangkit, 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 bangkit rakyat. bangkit rakyat, Sedar, 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 sedar rakyat. sedar rakyat, Bangkit, 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 bangkit rakyat. bangkit rakyat, Sedar, 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 sedar rakyat. sedar rakyat. Sekian, terima kasih. Masya